Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha tentu majlis bersempena hakim yang arif dan bijaksana, tim hormat dan guru-guru. Tanggal 13 Mei 1969, Kuala Lumpur waktu itu diselimuti jerubu hitam yang melambangkan gelapnya masa depan kita. Udara dipenuhi bau bangunan hanyut terbakar, cerit pekik yang memecah keheningan malam, dan tangisan anak kecil yang memeluk jasad bapanya. Darah yang mengalir di jalan menjadi saksi betapa hancurnya sebuah persaudaraan apabila racun kebencian mulai meresap ke dalam jiwa. Antara kaum bertukar menjadi musuh, antara bangsa bertukar menjadi sekutu. Daripada runtuhan air mata dan abu kehancuran itu, nenek moyang kita enggan melihat tanah air ini terus mati. Kita sedar bahawa kepelbagaian budaya ini bukanlah satu sumpah, tetapi satu anugerah. Maka pada 31 Ogos 1970, lahirlah sebuah janji setia, sebuah azimat yang ditulis dengan darah dan air mata. Warga Dewan sedang rapuh jiwanya, kepercayaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara. Lihatlah dua tiang utama ini. Ini bukan mantra kosong yang hafal dengan isi keping sijil. Ini adalah degup jantung negara kita. Di tanah pertua ini, alunan azan di masjid, kemaluan di kuil, dan nyanyian pujian di gereja bernyawa di bawah langit yang sama. Setiap bangsa bebas mengamalkan budaya masing-masing. Namun kiblat kesetiaan kita hanya satu, iaitu kepada raja dan negara. Mari kita dengar kembali rintihan bapa kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, yang pernah berpesan dengan penuh harapan. Sifat seorang warga negara yang baik ialah kesetiaan dan ketaatannya kepada negara. Tapi di manakah kesetiaan itu sekarang? Apabila skrin telefon kita dipenuhi dengan penghinaan terhadap institusi diraja, apabila nama Tuhan dan kesetiaan agama lain dipolitikkan untuk membenci sesama saudara, di manakah rongga kenegaraan yang kita ikrarkan setiap minggu? Adakah kita sedang meludah ke atas kubur pecah tanah air kita yang telah menyatukan bangsa kita dulu? Sidang saksi Dewan yang bijaksana, prinsip ketiga dan keempat, burung perlembagaan dan kedaulatan undang-undang hadir seperti payung di bawah hujan yang membadai. Di dalam sebuah negara yang syarat dengan ratasan budaya, daripada Semenanjung hinggalah ke bawah bayu, perlembagaan ialah benteng yang menjamin hak setiap bangsa. Ia memastikan bahasa Melayu dijunjung sebagai bahasa kebangsaan tanpa sesekali memadamkan keindahan bahasa ibunda kaum-kaum yang lain. Hadirin sekalian, sedarlah, undang-undang tidak memandang kasta. Ia tidak memilih antara Cina, Melayu, India maupun Kadazan. Di hadapan keadilan ini, kita semua adalah sama. Namun apabila undang-undang dicabar, apabila hak kebudayaan kaum lain cuba dipertikaikan demi ketaksuban puak dan kepentingan politik sempit, kita sebenarnya sedang meragut bumbung keselamatan tempat kita berteduh. Jangan sesekali kita lupa mengapa tiang ini dipacak. Jangan sampai api perkauman membakar semula rumah besar ini, baru kita tersedar daripada lena. Hadirin yang saya sayangi, sekali hancurnya kita sebagai satu bangsa apabila bermula kita melupakan prinsip yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Inilah pakaian rohani kita. Sejak zaman berzaman, dunia sujud hormat pada Malaysia, bukan kerana tingginya bangunan pencakar langit kita, tetapi kerana keunikan budaya bahasa kita. Lihatlah bagaimana indahnya budaya kita, berbaju kurung, celsap dan bersari. Hidup saling menghormati dan bertukar senyuman. Tetapi hari ini, tengoklah anak muda kita. Di balik nama samaran di media sosial, kita bertukar menjadi pahlawan
cyber yang rasis dan hilang kemanusiaan. Adat resam kaum lain dihina, tarian tradisional dijadikan bahan ejekan, dan aib semua bangsa disebarkan dengan penuh rasa bangga. Sambil jari menari merobek hati orang lain, kita lupa budi bahasa kita sudah bermati. Kemana perginya jiwa bangsa Malaysia yang terkenal dengan sifat lemah lembut dan bertoleransi? Harga dewan yang penuh visi mengekalkan kedamaian bumi, pertoh yang syarat dengan keberagaman budaya ini memang nampak mustahil di mata dunia luar. Namun bumbung sebegini rupa telah pun kita daki. Kita telah membuktikan bahawa di bawah payung rukun negara, darah kita mengalir sejiwa, dan jadi kita boleh berdenyut seirama selama separuh abad ini. Ingatlah, kedamaian ini bukan titik percuma. Ia telah dibayar dengan harta yang sangat mahal. Benar ditumpahkan air mata pada tahun 1969, iaitu peristiwa gelap. Oleh itu, jangan sesekali kita biarkan ego perkaman dan kenakaan cyber hari ini meruntuhkan tiang seri rumah besar bernama Malaysia. Sumpah demi bertuah ini, kita tidak akan sesekali membiarkan warisan nenek moyang berkubur dalam dakapan kebencian. Genggamlah 5 intipati rukun negara ini dan seluruh jasad serta titisan darah kita. Kerana jika tiang ini runtuh, maka hancurlah sebuah upaya dan berkuburlah sebuah bangsa merdeka, yaitu Malaysia. Satu hati, satu jiwa, Malaysia selamanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.